Kadang-kala pada bahagian lengan baju lelaki pun kita kena buat jahit kedut bahagian kepala lengan tu supaya look dia lebih cantik. Macam mana tu? Kita jahit dekat bahagian kepala lengan ni, kita lock dulu kat situ, kemudian tahan dekat belakang sikit. Guna jari telunjuk anda ke. Okey, lepas tu jahit. Basi kadar dalam setengah inci. Kenapa setengah inci? Sebenarnya setengah inci tu lah basi jahitan pada keruk lengan. Akan tetapi apabila kita jahit dekat garisan yang sepatutnya kita jahit, contoh setengah inci tersebut, nanti bila kita nak cantum pada keruk lengan, kita jahit sebelah garisan tu bagi mengelakkan daripada dia kelihatan di sebelah luar. Nanti saya tunjukkan. Sambil tu saya nak bagi tahu bagi siapa yang belum follow, tekan butang follow Jarum Terbang. Kita dah siap pun jahit kedut. Kalau anda perasan, kedut ini menyebabkan bahagian atas ni dia ada gelembung sikit lah. So berapa banyak nak buat ni? Kadang sekali cukup dah, kadang 2 kali. Tengok pada anda punya pilihan. Cuma sekarang ni saya buat 1 kali saja. Jom kita cantum pada keruk lengan. Ramai yang tanya, mesin portable ni boleh jahit baju ke? Boleh, jahit baju Melayu boleh. Baju tak Melayu pun boleh. Sebelum tu saya kenakan dengan smartwatch saya dulu. Ini bahagian keruk lengan tengah. Anda kena lipat dapatkan tengah. Ini adalah lengan tengah. Lengan tengah ni maksudnya apa? Anda lipat juga. Sama jugalah. Bahagian keruk lengan juga anda kena buat bergit. Tanda macam ni. Kemudian anda kena kecikkan. Snip kan. Dan snip ada bentuk V di bahagian atas ini. Kita akan jumpakan pada keruk lengan kita lah. Kita akan jahit, tapi bukan jahit pada benang yang kita jahit tadi. Bukan pada jahitan tadi, tapi sebelah dia. Sebab kita nak elakkan benang tu dari terlihat. Dia ada muslihat yang tidak terlihat dengan teknik ini, yang sebenarnya ramai orang tak tahu. Okey, macam mana bagi mengelakkan bahagian keruk lengan ini untuk tidak jadi? Anda kena kontrol 2 keadaan. Pertama, nak bagi tahu pada anda, keruk lengan dia berada di sebelah kanan, bahkan kepala lengan dia berada di sebelah kiri. Tips mudah untuk anda menjahit adalah, pertama, pastikan bawah tiada kedutan, rata flat begitu. Bahagian atas ni anda semua tak payah duk sibuk nak meratakan semua sampai ke hujung. Anda cuma perlu ratakan dikit-dikit ajalah. Seperti ini ya. Takkan gini, macam ini. Okey, jari dah letak situ, dah fokus kat sini saja. Itu saja tips untuk memastikan jahitan itu rapi. Okey, dah berhenti kat situ, turun jarum dan anda kemaskan lagi. Bawah bagikan flat, atas anda ratakan dan jangan fikir sampai aku nak kena samakan sampai hujung. Tak payah. Anda cuma perlu meratakan dikit aja begini. Okey, so saya dah siap jahit dah. Ini adalah hasil jahitan di sebelah dalam. Mari kita lihat di sebelah luar. Ada tak yang terkelepit? Wow, tak ada yang kelepit. Dan kelihatan lengan dah mula kembung, geng. Cantik, melentik. Lepas tu anda jahitlah bahagian yang berlawanan. Sama je teknik tadi. Bagi siapa yang nak belajar lebih banyak tentang jahitan, anda boleh follow saya dekat sini. Video ni panjang sebenarnya, jahit saya potong sikit. Untuk next video nanti kita akan buat lagi, insya-Allah. Best kalau ada panduan step by step macam ni. Nota pun senang faham, tak pening kepala. Buat pula dengan cara yang cepat lah. Kami nak buka jualan buku 3 ganda. 3 buku ni harga RM270, tapi kami bagi kepada anda cuma RM99. So satu buku ni jatuh RM33. Satu buku boleh menghasilkan pelbagai jenis baju. RM33 dapat banyak baju, untung banyak kak. Paling best, anda boleh dapat video tutorial menjahit pada bahagian-bahagian tertentu bernilai RM299. Tapi kami bagi percuma jika anda beli buku ni. Buku ni sebenarnya dah terjual lebih daripada 20,000 naskah seluruh Malaysia. Sampai bila nak buat pola dengan cara yang susah dan ambil masa yang lama? So sebelum dia melarat, baik klik link di bawah dan dapatkan buku ni sekarang.